ramai penggiat penggiat seni kita, termasuk juga tokoh perfilman. Kita ada Datuk Yusof Aslam, kita ada Datuk Ahmad Tamimi Sarega, kita ada Mio Hashim Manaf, kita ada Alung Kamaluddin dan ramai lagi yang juga menjadi pembimbing kepada program Layar Dakwah Yadim. Dan Alhamdulillah kita dapat saksikan pada malam ini kualiti filem pendek yang dihasilkan menerusi bimbingan daripada tokoh-tokoh perfilman negara itu adalah sangat baik, khususnya dalam konteks dakwah dan islah. Kemudian kita ada juga TikTok Dakwah Challenge. TikTok Dakwah Challenge ni adalah yang selari dengan perkembangan terkini. TikTok menjadi fenomena dan bagaimana kita gunakan TikTok ni untuk tujuan yang lebih baik, bukannya tujuan untuk menghasut, tujuan untuk menyebar berita palsu, tetapi menghasilkan kandungan-kandungan yang baik mendidik masyarakat. Dan Alhamdulillah kita dapat saksikan tadi bagaimana anak-anak muda yang menghasilkan TikTok yang sangat-sangat menarik. Ada yang pelajar universiti, ada yang pelajar sekolah menengah, ada yang sudah bekerja. Namun yang menarik tadi, ada adik sekolah menengah 15 tahun menang dengan karya TikTok dia yang sangat menarik. Jadi kita nak buktikan kepada semua bahawa kita sudah ke hadapan, dakwah sudah masuk ke satu dimensi baru, iaitu dakwah menerusi media sosial, dakwah menerusi teknologi. Dan tahniah Yadim telah memulakan idea sebegini, dan kita akan menganjurkan dengan skala yang lebih besar tahun dan hadapan. Terima kasih.